Okay, first kita pergi dekat UGC, okay. And then korang nampak tu, korang tekan upload korang punya produk. Nanti jadi macam ni. And then dekat bawah nanti produk detail korang. Jadi kalau ada yang salah, korang juga boleh betulkan. Seterusnya kita pilih jantina karakter korang, apa yang korang nak, dan umur karakter, model yang korang nak, dan juga tempat yang korang nak lah. Okay. Dekat sini paling penting korang kena onkan ni untuk letak muka korang. And then korang generate je, okay. Dan tunggu beberapa second lah. Alright, di sini kita ada 5 pilihan. So korang ada 5 option yang korang boleh pilih mana satu yang korang nak dan tekan convert, okay. Alright, sekarang kita beralih ke dialog lah, okay. Yang sini korang kena penting tahu dialog korang kena sama dengan bahasa yang korang kena pilih dekat bawah ni lah. Okay, contoh sekarang ni yang saya tengah tunjuk ni bahasa Malaysia. Jadi bawah bahasa pun korang kena ambil bahasa Malaysia. Ataupun korang tak nak, contoh korang tak nak bahasa Malaysia, korang nak bahasa Inggeris, korang tekan bahasa Inggeris dan regenerate. Okay, nanti korang akan dapat dialog bahasa Inggeris punya lah. Lepas tu yang paling penting korang kena tekan save dialog. Kalau tak, dia mesti tak edit. Lepas tu korang boleh pilih tone karakter bercakap yang mana korang nak. Tapi saya nak bahasa Malaysia, so saya tukar bahasa ke Malaysia dulu dan regenerate. Nanti saya akan dapat dialog yang baru bahasa Malaysia dan saya tekan save dialog dan barulah korang generate. Dan inilah dia result dia. Sambal nyet berapi ni memang padu gila. Sedap weh. Makan dengan apa pun ngam. Korang wajib cuba, mesti nak lagi nanti.